Geng mak-mak mesti tak sabar-sabar nak beli ni kan. Aku pun tak sabar nak try ni produk terbaru daripada Big Plus, Instant Stain Remover Pen. Aku tak tahulah aku orang keberapa Aku orang ketiga yang grab. Tengok sekarang ni, mini macam ni, boleh masukkan dalam beg, boleh bawa pergi ke mana-mana. Entahlah, time kau minum kopi kan, tiba-tiba kopi terkena dekat baju, kau boleh terus gosok-gosok dekat baju, tunggu beberapa minit, lepas tu dia akan hilang. Macam tu je weh. So jom kita buat testimoni. Yang ni kan, kau nak bawa pergi travel, kau nak bawa pergi kerja, kau nak bawa keluar time makan pun boleh, tak ada masalah weh. Ni memang betul-betul life saver. Dia ada 2-in-1 function, nampak tak ni? Kau boleh terus picit, lepas tu tekan, dia akan dispensekan remover tu. Lepas tu kau boleh gosok-gosok weh. 2-in-1, kau tak payah pakai brush ke apa ke, tak payah. Dia ada provide weh. Kotoran terkena sos ke, kopi ke, dia cakap kalau kena sambal, kena maka pun boleh tanggal. Sesuai pada fabric cotton, linen and polyester. Ketiga-tiga jenis fabric tu pun sesuai weh guna Instant Stain Remover Pen. Lagi satu, dia bersihkan kau punya spot dekat baju tu, bersihkan dekat part tu saja. Dia tak ada bawa merebak macam tu pergi dekat tempat lain. Mak-mak lepas ni senang lah, dah ada Instant Stain Remover Pen ni, boleh bawa pergi mana-mana. Kau letak je dalam kereta, kau letak je dalam beg, masukkan dalam beg tangan pun boleh, tak ada masalah weh. Bawa ni penyelamat, manalah tahu kan time ngopi-ngopi tiba-tiba air tertumpah, boleh terus remove guna Stain Remover Pen. Sangat-sangat mudahkan kerja ya. Benda yang wajib grab. Oh by the way, Big Plus ada buat lucky draw. Bestnya dia punya hadiah, kau akan dapat gold bar, set Tefl, Clef punya barang, Montico punya tumbler. Entry requirement dia, kau beli je barang-barang from Big Plus between 1st to 31st January 2026. See borang dekat QR. Tunggu dia orang buat live pada 2 Februari 2026 untuk tahu result dia. Keputusan kau dapat ke tak. Bestnya beli produk yang best, kau dapat lagi masuk lucky draw. Mana tahu kau orang yang betul kan. Jangan lupa follow Big Plus Malaysia, and jangan lupa follow aku. Okay, bye.